kita nak pergi ke tempat makan yang dikatakan popular, ikan bakar api-api dekat Kanga ke Kuala Pelih ni? Kanga. Kanga. Dia kata sedap ni, tempat popular. Kita tengok sama tak popularnya dengan Melaka. Wah, ada syarat masuk Indonesia. Ada meja pendaftaran kalau gitu. Tapi ayah pun ni. So nak membayarnya dekat sini kita tengok ni token ni tengah nak membayar. Yang kita makan tadi RM164.50.